Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya hari Jumaat yang diberkati ni, sama-samalah kita doakan supaya majlis ini dalam rahmat dan berkat Allah Subhanahu taala. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak yang telah menjemput saya. Ini pengalaman pertama kali ni dalam nak panggil apa ni, forum ke diskusi macam ni. Tak pernah saya jangka kan. Saya ingat lain jadi lain, tapi saya nampak ini satu perkara yang sangat menarik mungkin boleh diplagiat lepas ni kot. Dan bagi saya inilah kena boleh diadakan secara berkala, secara kerap supaya ilmu itu dapat dimanfaatkan. Kerana saya ingat dengan program ini dia akan terus masuk dalam pemikiran kita dan akan mewacanakan sikap kritikal kerana kita berinteraksi boleh tanya, boleh kritik terus pada penyampai idea ni lah. Saya ni seorang yang suka dikritik. Baru saya boleh jawab dengan terus. Baik, cerita sikitlah ada segi pengalaman sejarah saya supaya boleh dikaitkan dengan tajuk ini. Saya dahulu itulah bidang saya, seperti saya bincang tadi, sejarah Eropah asalnya. Saya kaji di sana sejarahnya, tentang perjuangan, tentang konsep bangsa, nasionalisme, revolusi dan sebagainya. Kemudian saya berubah bidang kepada bidang persejarahan, kaji sejarah idea, pemikiran. Dan banyaklah tokoh-tokoh yang saya kaji, kebanyakan yang kiri berdasarkan kepada satu istilah yang kita pinjam. Kita ni suka pinjam, plagiat semua idea. Apa saja istilah yang kita, dalam bahasa Inggerisnya kita seronok guna. Bahkan kadang-kadang kita nak takrif pun kita tak reti. Tak ditanya historicism, apa benda historicism. Kita kena mudahkan. Lihat dari sudut kita, bahasa kita, istilah kita. Itulah yang kena gerakkan dahulu. Jadi bila saya kaji sejarah ni, saya tengok ada satu pertentangan yang sangat jelas. Memahami sejarah di Eropah ini, kemudian lihat di sini, saya nampak ilmu kita dari segi asasnya, dari segi falsafahnya, yang fundamental itu, dia telah menghala kepada pemikiran yang bersifat Eurocentrik dalam segala aspek. Dalam kefahaman kita tentang politik, tentang sejarah, tentang bahasa, bahkan sampai pada perkara-perkara seperti pakaian dan sebagainya, kita lihat dari sudut perbandingan Eropah. Dan elemen ini telah wujud dalam sejarah kita kerana kita telah dijajah sekian lama. Begitu lama dijajah, berapa ratus tahun. Setengah orang kata mula dengan zaman Melaka. Betul, dari satu segi memang itulah. Kerana Melaka itu sebahagian daripada entiti kita. Sejak tahun 1911 sampai merdeka 57. Pun tak perfect lagi. Sampai kali ini pun dikuasai oleh istilah-istilah dan pemikiran dan idea dan warisan. Rujukan-rujukan kepustakaan kita, semuanya kita ambil daripada Barat. Khusus Barat. Saya tak kata dunia tertentu saja. Di Barat tu merujuk pada Eropah. So kita duduk berkata ilmu tafsiran, apa semua, pandangan, bincang demokrasi, mesti kita akan ukur di sana. Bincang tentang konsep, ukur di sana. Istilah kita ambil di sana. Ini pelik. Kenapa kita tak ambil istilah Jepun masa bincang ilmu kita? Kita tak rasa pelik, tapi saya rasa janggal bila sebut historicism ni. Saya tak guna kata ini sudah berapa lama. Walaupun dalam kajian historiografi saya memang guna yang ini. Historiografi anda tahu ke tak? Tak tahu. Jadi saya nak tanya istilah yang mudah, penjajah, tahu tak? Tarikh, boleh tak tarikh penjajah? Boleh tak? Apa dia penjajah? Tak berapa tepat. Tapi adalah ketepatan dia sikit adalah, tak boleh kata tepat sangat dan tak tepat sangat Istilah yang mudah bagi kita, penyamun pencuri. Anda cuba bayangkan kalau anda mengajar di sekolah, jelas pada pelajar penjajah itu. Faham tak pelajar? Faham? Tak faham. Pelajar sekolah tak faham, bukan sepandai anda. Pelajar sekolah dia tak akan faham penjajah. Apa kesan dia kalau dia tak faham? Dia tak akan marah pada penjajah. Dia tak tahu, dia tak menghayati sejarah pun. Dia dengar cikgu mengajar, tapi sebenarnya dia tidak menghayati. Dia hanya tahu perkataan tersebut, tapi makna dia tak penting. Sejarah ni dia adalah satu ilmu tentang makna, bukan fakta. Kita belajar di sekolah fakta-fakta, dia tidak beri kesan. Dia kena tahu makna dia. Penjajah tu apa benda?
Peribumi yang jahat tu apa maksud dia? Dia kena tahu, barulah dia boleh hayati. Jadi dalam konteks ilmu yang macam ni, inilah kesan dia kepada sejarah kita. Kita bergantung pada satu teras ilmu yang sangat pelik. Sebenarnya dalam dunia ni banyak ilmu ni. Dan pengalaman sejarah dia sangat berbeza. Tapi kita, dalam konteks ilmu sejarah ni, kita ambil satu teras itu, kita buat ukuran dan perbandingan dalam segala aspek. Bincang demokrasi banding dengan Eropah. Bincang dari segi istilah-istilah feudal, nasionalisme, sekular, semua kita ambil Eropah. Dan kita masa belajar sejarah kita ni, kita belajar sejarah Eropah ke sejarah kita? Sejarah Eropah. Kerana kita buat perbandingan. Kita nak fahami konsep-konsep yang saya kata macam feudalisme ni. Kita nak kaji, kita pergi Eropah dulu. Kemudian baru pusing balik di sini. Kita ni feudal ke tidak berdasarkan ciri Eropah? Ini benda yang pelik kerana kita mengukur dari sudut pengalaman sejarah. Idea yang sedangkan pengalaman sejarah itu adalah sangat berbeza. Jadi nak kait dengan tajuk ini, inilah masalahnya bila kita fikiran macam ini dan kemudian kita dijajah begitu lama, kepustakaan kita, rujukan kita, catatan kita, bukti kita disediakan oleh penjajah. Tempoh dia sangat lama, saya kata beratus tahun. Jadi penulisan peribumi dah tak ada. Kemudian ada yang telah dirampas, ada yang hilang dan sebagainya. Rujukan kita mestilah berasal daripada kolonial. Dan kolonial ni, mereka ini menceritakan tentang kita. Mereka menulis. Mereka yang jelaskan, mereka bina. Ini adalah proses yang kita sebut sebagai reconstruct. Mereka sedang konstruk semula. Sejarah itu mengikut apa mereka faham. Anda faham tak? Ini idea daripada seorang British. Dia tulis, orang Melayu macam tu. Dia tak perlu kaji pun. Dia tak jumpa pun orang ni. Dia mungkin ada di jauh pun daripada orang ni. Dia duduk istana, dia bincang tentang kampung. Dia tak pergi pun. Dia nak pergi satu kawasan kampung yang pedalaman, dia terpaksa melalui sungai, jumpa haiwan-haiwan liar dan sebagainya. Dia tak akan buat demikian. Dia ada di istana, dia tulis tentang masyarakat Melayu. Dia jumpa seorang dua, mungkin seorang dua ni ditindas misalnya. Dia akan buat generalisasi. Oh, rupanya sistem ini jahat. Bahawa masyarakat Melayu itu telah ditindas. Itulah cara British buat pada hari ini. Yang akhirnya jadi sumber sejarah kita. Dan pelik bila kita bincang sejarah ni, dia seolah-olah daripada pernyataan British yang bersifat peribadi. Ini pernyataan French Sultan yang kita ambil jadi sejarah kita untuk bangsa. Pernyataan Clifford. Dan disusun akhirnya jadi sejarah kita. Yang banyak saya kritik. Jadi bila kita nak bincang tentang perjuangan kemerdekaan, satunya kita akan keliru dari aspek penjajahan. Kita dah tak faham istilah penjajah ni apa benda. Saya ingat ramai daripada kita tak faham pun. Sebab tu saya mudahkan jadi pencuri. Jelas ke tak jelas? Dia datang pencuri. Kalau pencuri jadinya apa? Dia akan curi kekayaan. Tanah ke, lombong ke, getah ke, bahkan tenaga orang pun dia curi, dia eksploitasi. Penyamu pencuri datang khas untuk mencari kekayaan ekonomi. Kena faham macam tu British ni. Kerana setengah orang kata British tak datang jajah kita kerana raja-raja masih berkuasa, raja berdaulat, dia tak ganggu pun. Ini logik kita ni. Kerana kita melihat dari sudut yang dipengaruhi oleh elemen Eurocentrik dan Barat itu, bahawa penjajahan mesti dalam bentuk yang bersifat kejam. Siapa kata penjajahan mesti kejam? Penjajahan bagi duit, penjajahan juga. British datang buat perjanjian. Perjanjian tu penjajahan. Kerana kena faham kenapa dia buat perjanjian untuk rampas kekayaan. Ini benda yang sangat, bagi saya sangat teras dalam memahami tentang konsep penjajahan ni. Nak faham tentang perjuangan kemerdekaan, kena faham penjajahan. Dan itulah yang difahami oleh pemikir-pemikir dahulu. Bila cerita ni, Za'bar ke, Syekh Tahir Jaluddin ke, Abu Bakar Al-Baqir ke, Burhanuddin, mereka kena fahami dulu konsep penjajahan ni apa benda. Saya cerita sikit. Penjajahan ni datang sebenarnya dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara yang buruk. Dia datang seolah-olah nak berdagang, buka pusat-pusat di Pulau Pinang, di Singapura dan sebagainya. Di situlah bermulanya proses. Penjajahan ni satu proses, dia bukan satu peristiwa, dia bukan satu ketul langkah, dia adalah proses. Bila kita nak memahami proses ni, dia turun naik. Dia boleh berlaku dalam keadaan baik, buruk, dan sebagainya, pelik. Dan dia masuk memang betul dengan cara baik. Mula dengan perjanjian. Bukan di sini saja.
di semua tempat pun ada perjanjian. Sebelum dia isytiharkan perang, sebelum dia tindas, sebelum dia bertindak dengan perkenalkan cukai, memeras dan sebagainya, mula melalui perjanjian. Dan itulah yang British buat. Dia tak heran pun perkara ini bukan perkara pelik, kerana setengah sarjana kita kata British tak jajah. Kenapa? Ada perjanjian. Nak dengar tak pandangan pemikir kita, Profesor Zainal Keling? Zainal Keling dia kata tak dijajah. British datang sebagai penyelamat, ada perjanjian, dan dia datang tak kuasai kita pun, sebagai penasihat saja. Logik ini sebenarnya adalah logik British, kerana dia yang sebut macam tu. Tetapi dalam memahami penjajahan kena fahami proses dia. Dia ada semua benda dalam tu. Dia buat baik betul. Dia bina hospital betul. Dia bina jalan kereta api. Dia bina sekolah. Dia bina pentadbiran, birokrasi, macam-macam dia buat. Dalam buku kita sebut sebagai proses pemodenan oleh British ini. Dia buat juga benda yang jahat. Dia rampas orang, dia peras orang, kenakan cukai, rampas tanah, pecat pembesar, singkirkan mereka, hapuskan sistem itu. Kemudian mereka juga telah melancarkan perang. British ini lepas perjanjian, lancarkan perang itu perkara yang biasa. Kerana kalau ikut rekod British, contoh saya ambil Sir William Jervois, dia kata setiap perjanjian itu sebenarnya adalah sebagai satu syarat untuk membolehkan British menetapkan bahawa masyarakat pribumi harus patuh pada syarat tersebut. Kalau tak patuh, maka isytihar perang. Bahawa masa perjanjian Pangku itu, British berhak untuk menetapkan dan memaksa mereka untuk mematuhi syarat tersebut. Jadi perjanjian itu dia bukan satu perundingan. Tengok perjanjian Pangku, dia bukan perundingan. Dia adalah satu penetapan yang telah dipersetujui oleh British. Raja-raja ataupun pembesar terpaksa anggut saja. Kemudian setelah dibuat perjanjian, maka dilaksanakan dasar-dasar memerah selepas itu sampai ke tahap berperang. Sejarah yang kes di Perak ini sangat pelik. Daripada apa yang kita belajar dalam sejarah, sangat-sangat berbeza dengan apa yang saya fahami pada hari ini. Sangat-sangat tak betul. Kita percaya bahawa di Perak ada perang saudara, ada perebutan takhta, ada penjajah Pangku. Saya tak kata ni penjajah Pangku walaupun saya guna istilah itu. Dia bukan penjajah Pangku pun. Dia paksaan atau penipuan di Pangku. Dia tak melibatkan kerajaan British. Dia tak melibatkan kerajaan Perak. Dia tak melibatkan perundingan bahawa setiap pihak itu ada suara untuk memproteskan, menyampaikan pandangan apa yang mereka mahu. Dia hanya dijemput, paksa sign. Dan ini melibatkan Andrew Clark tu saja, bukan kerajaan. Tiba-tiba dalam buku kita kata penjajah Pangku. Baik, inilah proses penjajahan yang berlaku. Saya nak ringkaskan di mana proses ini dia berlaku, kita kata sejak tahun 1786 lah, Pulau Penat itu dirampas. Kemudian sampailah kita kata tahun 48, tahun 57. Kenapa 48? Ini kemuncak robohan. Apa yang saya pinjam istilah tu nasionalisme Melayu. Dia runtuh di situ. 57 ini dia sudah cair dah. 63 dia jadi Malaysia dah. 57 itu sebenarnya sebahagian sudah jadi Malayan. 48 itu runtuh kerana perjuangan kemerdekaan masa itu telah dibanteras melalui darurat. Jadi ini kena faham dahulu proses penjajahan sebelum kita nak bincang tentang kemerdekaan. Bahawa penjajahan British itu sangat kompleks, sangat complicated. Kalau kita memahami dari sudut apa yang dia catat, maka dia akan jadi sah. Penjajah Pangku ni, dia menjadi sah bahawa British itu berhak ada di sini. Dia satu perkara yang pelik. Apa hak British berada di Perak ni? Penjajah Pangku inilah puncanya. Dia menjadi satu elemen yang mengesahkan. Orang putih panggil legal fiction. Legal tapi dia bersifat fiction. Dia penipuan yang berasaskan undang-undang. Guna perkara ini sama macam berlaku di Gaza pada hari inilah. Tengok macam mana dia gunakan justifikasi. Tengok perdebatan di parlimen di Britain contoh pada hari ini. Pertama tu kata macam mana? Bahawa kita ni tak menyokong, kita ni menentang genosid apa semua. Tapi dia mengesahkan untuk bertindak terhadap kelompok yang menentang rejim haram tersebut atas dasar bahawa mereka ni teroris. Sama dengan apa British buat dahulu. Ia adalah proses yang berulang. Sejarah yang berulang ni. Yang orang kata tak berulang. Prosesnya sama saja selagi nama dia penjajah British. Jadi dalam konteks sejarah ini British telah
membina satu naratif. Dia tinggal catatan pada kita. Dalam bentuk catatan peribadi ni, ada dua jenis sumber British. Satu, catatan peribadi. Satu lagi adalah catatan rasmi, rekod rasmi. Rekod rasmi ni, kalau tanya saya rasa dia lebih berpihak pada kita. Kalau kita manfaatkan, kita akan boleh bina sejarah semula yang lebih baik. Yang kita ambil catatan peribadi. Catatan Clifford, Sutherland, Maxwell, McNair, Wilkinson, Winstead, apa semua. Ambil daripada mereka juga. Dan catatan ini penuh dengan elemen bias. Dia bukan satu kajian ilmiah. Dia betul-betul pemikiran seorang pegawai penjajah yang bina justifikasi untuk siapa dia tulis catatan laporan peribadi, untuk justify apa yang dia telah buat di sini, dan dia suruh rakyat British baca, bukan kita baca. Catatan mereka ni untuk rakyat British. Dia patut jadi sejarah British, dan itu sangat logik. Istilah mereka guna negeri selat, negeri Melayu Bersekutu, protectorate, dan sebagainya. Apa benda ini sebenarnya dari segi logik mereka dan dalam file-file mereka. Munasabah ke tidak? Logik mereka munasabah. Kerana mereka sedang mentarikhkan apa yang sedang mereka buat di sini. Sekali lagi, bukan untuk kita baca, tetapi akhirnya kita rujuk dan kita baca dan jadikan ia sebagai sebahagian daripada sejarah kita. Jadi nanti kita, ini benda yang pelik. Anda cuba fikirkan, kita belajar sejarah daripada seorang yang mencuri kita, menjajah kita. Pelik ke tak pelik? Inilah bila kita merdeka tahun 57, patut kita meneliti dan menilai semula. Sebenarnya sejarah kita ni hala tuju, dan proses ni macam mana kita nak kembali kepada asal yang melihat dari sudut kita. Dan bila kita tak melihat dari sudut kita ni, kefahaman kita tentang sejarah, baik kita nak lihat dari sudut perjuangan kemerdekaan ke, idealisme pejuang-pejuang, apa mereka pertahankan, sejarah yang sebenar berlaku, akhirnya menjadi satu perkara yang keliru bagi kita. Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan, ini benda yang saya nak sebut ni. Kita, buku kita ni, tanpa sebut secara spesifik, tak boleh sebut secara spesifik dah terikat. Buku kita ni, masa kita baca cerita tentang penjajahan ini, bila bermula penjajahan dalam buku kita? 1511, tak berapa ada sangat pun. Mula dengan British, kurang-kurangnya 1874, melalui penjajah Pangkor. Atau nak mula lebih awal, 1786. Apa yang tertinggal di situ? Belanda, Portugis. Proses penjajahan yang telah berlaku lebih awal, di mana kelompok-kelompok tertentu telah menentangnya habis-habisan. Dia telah tertinggal di situ pun. Melaka adalah sebut, tapi dalam buku sebut Melaka ni puncanya orang Melayu bergaduh. Tu punca dia jatuh. Portugis datang kerana mereka ni tak berguna, bergaduh, berperang, berebut kuasa dan sebagainya. Tapi proses ini saya nak itulah saya nak mulakan satu isu ni. Tahun 1874, apa yang tertinggal? Perjuangan yang awal ni. Kita mula dengan proses penjajah British, berlaku kebangkitan sana sini. Kemudian ada kebangkitan lain sampai peringkat milenium dan sebagainya, kan? Sejarah yang diterangkan pada ini, dia terlalu bersifat kanan. Elemennya kanan. Dia membincangkan kelompok tertentu dan sebagainya, sampai satu peringkat golongan yang benar-benar menjadi pemikir, pencetus pada idea perjuangan kemerdekaan, golongan yang bincang tentang konsep penjajahan, tentang kebangsaan dan sebagainya, telah tenggelam dalam sejarah kita ni. Dan kita pun tak tahu, tak kenal pun mereka ni siapa. Dia sudah bermula sejak sekurang-kurangnya tahun 1800 lagi, melalui penentangan golongan ulama menentang Siam. Tak ada ni, perjuangan menentang Siam ni tak ada. Ini yang paling besar ni sebenarnya, sebelum kedatangan British. Kenapa? Dia telah menyebabkan kita telah kehilangan satu wilayah yang ada kaitan dengan kita, tu Patani, dan juga wilayah-wilayah tertentu. Dan masa itu golongan ulama ni telah menulis banyak kitab ni tentang perjuangan, tentang jihad sebagainya. Ini betul-betul jihad, melibatkan ulama yang ada yang balik daripada Mekah sebagainya. Nama-nama tokoh, Abdul Samad Al-Falembangi, Syekh Daud Al-Fatani dan sebagainya, dan ramai lagi dari Sumatera, dari Kelantan, dari Kedah. Ini telah mewujudkan satu penentangan besar-besaran terhadap Siam.
Di situ golongan ulama ini dalam proses untuk mengajak masyarakat Melayu pada masa itu tanpa mengenal sepadan pun, tak ada negeri-negeri pun. Mereka telah bangkit menentang Siam untuk pertahankan kerajaan Patani. Menunjukkan bahawa masyarakat Melayu pada masa itu sudah pun ada elemen perpaduan yang sangat kuat atas prinsip jihad ini. Dan tulisan-tulisan ulama itu begitu diangkat, dihayati dan sebagainya untuk menanam benih jihad ini. Patut bermula di situ. Sejarah pertentangan terhadap Siam ni. Kenapa saya nak terangkan benda macam ni? Saya nak jelaskan ada satu kelompok dalam sejarah yang telah dipinggirkan hampir sepenuhnya. Itu golongan agama. Dan idea bila kita nak bincang tentang konsep penjajahan kemerdekaan, sebenarnya teras sejarah itu golongan agama. Mereka inilah yang banyak menulis, menyampaikan idea daripada zaman menentang Siam itu. Kita pernah dengar pula tentang kaum muda. Banyak mana idea mereka sampaikan. Mereka wujudkan akhbar, madrasah dan sebagainya. Mereka bicara tentang konsep kemajuan orang Melayu, tentang penjajahan, tentang proses merdeka dan sebagainya. Tentang konsep pembebasan wanita, apa semua benda ni telah menimbulkan perdebatan dan sebagainya. Ini pun telah dikecilkan. Kerana mereka dilihat dari sudut agama saja, telah dipisahkan dengan konteks yang lebih luas, iaitu perjuangan kemerdekaan. Dia seolah-olah mereka ni cakap agama, berdebat agama saja. Setakat itu saja. Itu kata Roth, William Roth. Dan disambung oleh sarjana kita pada ini. Dan kemudian sesuai peringkat yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua tu, golongan ini adalah kelompok yang paling aktif dan konsisten sekali menentang penjajah ni. Mendiri keluar daripada madrasah-madrasah, menghasilkan pelajar. Mereka ini bergerak atas dasar agama, dan mereka ini banyak menyeru kepada perubahan-perubahan masyarakat pada masa itu. Tapi sejarah mereka ini tenggelam hanya setakat kaum muda saja. Tak ada dah sejarah kita. Bahkan kita tak lihat elemen dinamik dalam konteks perjuangan kemerdekaan ni di kalangan pemikir-pemikir ni. Bahanuddin, Abu Bakar Al-Baqir, contoh lagi Abdullah Fahim. Saya bagi pelbagai ni, Abdullah Fahim, Za'bar. Mereka ini kanan ada, kiri ada, tengah ada. Apa benda ni? Arus agama yang telah tidak kita fahami dalam konteks sejarah. Arus agama ni, kita belajar sejarah, kita lihat kelompok kanan, kita lihat kelompok kiri, kelompok yang tak ada dalam sejarah kita, yang betul-betul tak ada, kelompok tengah, arus tengah. Agama. Kenapa agama ni tak muncul? Kerana dia memang tak ada platform. Tak boleh masuk. Dia nak bincang tentang kemerdekaan, tentang politik, tak boleh langsung kelompok ni. Dia telah ditekan oleh British. British telah menyekat suara mereka. Tak boleh cakap politik. Tak boleh cakap agama pun. Tauliah tak diberikan. Dia tak boleh juga untuk, kerap kali orang letakkan kelompok agama ni di sebelah kiri, betul. Jadi, sebab itu bila berlaku penentangan itu, mana mereka itu kelompok kiri, bukan kelompok tengah. Jadi pandangan itu tidak menjadi satu yang fakta yang diterima lah. So, dia biasanya bila bercakap kelompok kanan, kelompok kiri, tidak ada yang tengah. Baru perasan saya ni dah menjadi penceramah daripada santai. Kendakan balik. Okey, terima kasih pada soalan. Bagus sebenarnya. Yang mula mentakrifkan Islam ataupun kelompok arus tengah ni sebagai kiri ni Koki Kim dalam bukunya The Malay Society. Dan dia sebut sebagai the Islamic left. Inilah masalah ahli sejarah kita ni. Satu dari segi background pemikiran sejarah dia. Macam mana dia belajar sejarah, memahami sejarah. Islam ni apa semua ni tidak penting. Tidak main besar kecuali dalam konteks agama saja. Mereka ni kelompok yang agak konservatif. Dan mereka ni jadi penumpang. Itu yang saya sebutkan tadi. Mereka jadi penumpang. Kenapa mereka jadi penumpang? Kerana sekatan-sekatan British itu tak beri ruang langsung pada mereka. Mereka ini tak boleh tubuh satu platform organisasi yang nampak bersifat politik. Bahkan mereka terlibat dalam organisasi macam PASPAM pun mereka ditindas. Nak daftar pertubuhan ni pun kena daftar bawah Pertubuhan Kongsi Gelap. Dan British ini dia ada satu dasar untuk menjekat gerakan agama ni, kesedaran golongan agama ni. Dari segi idea, hubungan dengan pemikiran antarabangsa, kaitan dengan
perjuangan jihad di dunia dan sebagainya, dia buat satu undang-undang khas untuk menyekat daripada sebarang akhbar dan berita-berita luar itu masuk yang cerita tentang gerakan agama dan perjuangan jihad dan sebagainya. Elemen pan-Islamism ni telah disekat dengan begitu ketat sekali. Yang kajinya orang Yahudi, Moshe Yegar ke nama dia, ahli sejarah. Kemudian golongan agama ini juga tidak dibenarkan, selain pada cakap politik, tak boleh tubuh mana-mana organisasi. Mereka ini begitu dipantau, mereka ini tak boleh bercakap, mereka ini pegang jawatan boleh dipecat dan sebagainya. Mereka ini adalah musuh nombor satu British ini. Golongan yang paling ditekan dalam sejarah kelompok yang perjuangkan kemerdekaan, golongan agama. Bukan kiri, bukan kanan. Kiri boleh tubuh, KMM tahun 1938 kan. Mereka tak boleh. Mereka tak ada satu pertubuhan pun. Sebab itu mereka ada dalam KMM ada, mereka ada dalam UMNO ada, mereka ada dalam komunis pun ada. Semua ada mereka ni. Tapi selepas Perang Dunia Kedua, mereka betul-betul telah bergerak dalam platform agama tu. Tubuh mata Hizbul Muslimin, British banteras melalui darurat. Golongan agama ni British paling takut. Macam mana saya boleh tahu benda macam ni? Kita sebenarnya ada rekod. Rekod-rekod kolonial perisikan British, rekod perisikan Special Branch. Dia ada tahun 1946, 1948. Dalam rekod tersebut British ceritakan apa yang dia maksudkan sebagai komunis. Komunis itu adalah kelompok agama. Sebab tu ada keluar istilah kiri, Islam tu kiri, kerana British telah takrifkan Islam itu sebagai kiri. Dia sebenarnya salah, walaupun itu pandangan daripada pakar yang hebat Profesor Koh-Kee Kim, kita tak perlu bergantung pun, kerana dia melihat dari perspektif dia, orientasi pendidikan dia macam tu. Kita orang Islam ni yang mungkin faham dari sudut konteks agama, kita tahu Islam ni bukan agama yang hanya kiri kanan, bergerak dari sudut agama tu saja. Cerita tentang sembahyang pergi menunaikan haji, zakat, bukan macam itu dari konteks barat dia fikir agama itu macam tu je lah. Sebenarnya Islam itu lebih syumur kan, melibatkan orang kata the way of life, cara hidup, bahawa bila kita dijajah mesti ada perjuangan jihad itu mesti muncul secara automatik, kerana soal agama memang macam tu. Dan mereka ini cita-cita kelompok agama ni dia tak sama dengan kiri, kerana kita tengok hala tuju mereka ni yang menyebabkan British darurat adalah menubuhkan negara Islam. Hizbul Muslimin ni cita-cita nak tubuh negara Islam. Isytihar iaitu terus British tangkap. Dan mereka ini bukan pertubuhan yang sah, dia tak sah, dia apply tetapi tidak disah oleh British. Berbanding dengan komunis pertubuhan yang sah, British sah kan. Masa isytihar darurat, British tak haram pun komunis boleh pergi mesyuarat. Sebulan kemudian diharamkan. Nak bandingkan betapa takutnya British ini dengan gerakan agama berbanding dengan gerakan komunis. Tapi itulah naratif telah berlaku sebaliknya. Jadi dalam konteks perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya ini ada beberapa elemen lah yang saya boleh kaitkan dengan pemikiran kelompok agama ni. Macam mana kita nak memahami mereka ni supaya kita fahami tentang kenapa corak dan sifat perjuangan mereka. Kerana mereka ni dalam pelbagai organisasi, dia tidak ada satu perjuangan yang jelas seperti Hizbul Muslimin. Saya kata Burhanuddin, kita kata dalam kiri, Burhanuddin dalam PKMM, Syekh Abdullah Fahid dalam UMNO. Contohnya kan. Kemudian ada lagi kelompok kaum muda, kaum tua dan sebagainya. Ada yang dalam komunis pun. Syafia Fakih tu madrasah. Ini benda yang paling besar sekali ni pun yang tertinggal dalam sejarah, madrasah. Madrasah dah jadi tempat pengajian agama Islam. Dia bukan tempat menanam kesedaran politik dalam sejarah kita. Jadi kita boleh lihat pemikiran tentang perjuangan kemerdekaan dia bermula daripada kaum muda itu, kelompok kaum muda. Kita mula daripada situ, yang menimbulkan idea tentang konsep bangsa, konsep kebebasan, kemerdekaan, penjajahan apa makna dan sebagainya. Mereka ni yang mulakan, dan mereka ni banyak menulis lah, tokoh-tokoh Syekh Al-Hadi, Abbas Taha, Syekh Tahir Jaluluddin,
Mereka ni siapa? Kebanyakannya bukan orang Melayu. Tapi mereka merasakan diri mereka sebagai orang Melayu. Itu kebangsaan yang mereka jelaskan. Dia sebut sendiri, bahawa kami ni bukan Melayu pun. Asal kami lahir sebagai keturunan bangsa yang berbeza. Arab ada, Tamil ada, sebahagiannya Indonesia. Dan kalau anda lihat perjuangan kemerdekaan, rata-ratanya dari luar. Bukan Melayu sangat pun. Mereka ni dari Sumatera terutamanya. Bahanuddin, Ahmad Bustami, Samsiah Fakih, Khadijah Siddiq boleh sebut dengan begitu senang. Kerana kebanyakannya dari sana. Dan itulah pada masa kaum muda ni dia cuba untuk membina satu kesedaran orang Melayu, kerana asas untuk merdeka itu mesti mereka kenal jati diri dahulu. Dan mereka mesti tahu dari sudut terasnya bahawa agama mereka tidak membenarkan perhambaan itu. Nak menentang penjajah tak mungkin, kerana proses yang berlaku sebelum itu telah pun menyebabkan mereka telah ditindas, diperangi dan sebagainya. Jadi nak membentuk masyarakat itu, ini adalah satu cabaran yang paling besar. Dalam konteks masyarakat sudah kehilangan kepimpinan, dan juga masyarakat pada masa itu telah dilanda oleh budaya hedonisme yang sangat teruk. Pemimpin Melayu mana pergi? Mereka ini telah pun hanyut, telah pun terdedah dengan elemen barat dan sebagainya. Lahir daripada sekolah barat memang macam tu sifat dia. English school Kebanyakan macam tu lah. Dan mereka ni hanyut. Tarian, joget, anda tengoklah siapa yang terlibat dengan benda macam ni. Pelacuran, candu sangat luas pada masa itu. Dan jadi bisnes British. Dalam keadaan masyarakat macam tu, lahirlah pemikir-pemikir ni yang telah mencetuskan idea-idea baru. Apa yang kita sebut sebagai proses reformasi ini sebenarnya adalah satu idea untuk kembali semula pada ke belakang. Dia sebenarnya bukan pergi ke depan, dia menoleh ke belakang. Dalam erti kata yang lebih progresif lagi. Bahawa kita mesti kembali pada akar dia, Islam tu. Tinggalkan perkara khurafat, kena baiki diri. Wanitanya tak boleh lagi ada kat rumah, kena keluar. Memang dia telah mencetuskan perbahasan, kerana masyarakat pada masa itu dari segi agama sebenarnya bukanlah begitu advance lagi. Kita ni Islam diterima zaman Melaka itu dari atas, tapi telah pun dijajah oleh Portugis. Proses penyebaran Islam itu bukan mantap. Masa Melaka minat Arab masih Islam lagi. Tak boleh dilihat pada masa. Dan proses ini dia berlaku zaman penjajahan itu. Islam tak boleh nak mekar, kerana dia berada di bawah penjajah British, dan penjajahan kuasa-kuasa asing ni. Jadi dan proses penyerapan itu bukan begitu kuat. Orang Melayu ni sebenarnya tak kuat pun. Kita ni akhir-akhirnya baru ada kesedaran. Masa kaum muda itu, masyarakat Melayu ni memang rosak teruk, meninggalkan agama dan sebagainya. Dan itulah punca mereka tidak ada kekuatan. Dari segi politik mereka sudah disekat. Dari segi ekonomi mereka telah tertinggal jauh. Jadi kelompok kaum muda ni dia tahu bahawa elemen yang boleh mengukuhkan, menguatkan mereka adalah agama itu sendiri. Mereka mesti kembali. Jadi seruan dia pada agama. Kembali pada yang tulen, yang asal. Bukan tambah benda-benda yang baru pun sebenarnya. Cuma dia walaupun akhirnya telah timbul konflik, sebenarnya dia bukan konflik kaum muda kaum tua. Saya tak setuju. Rolf kata ini konflik kaum muda kaum tua. Kaum tua tu siapa? Sebenarnya dia adalah kelompok agama rasmi. Baru betul. Yang pegang jawatan-jawatan rasmi, ada elemen-elemen rasmi ni yang cuba untuk menyekat. Dia bukan konflik madrasah dengan pondok. Dia bukan macam tu. Tok kenali, kaum muda ke kaum tua? Ada yang kata kaum muda, tapi dia bukan kaum muda, dia kaum tua. Ini institusi pondok ni, tak ada konflik pun sebenarnya. Ada perdebatan tentang jilatan anjing, pernah dengar tak? Ini di antara kelompok yang kata konservatif dengan reformis ni. Ada tak mereka sampai berperang apa semua? Tak ada, mereka berdebat. Dan inilah cara betul. Siapa yang menjadi perantara? Raja Sultan Kelantan. Bahawa masyarakat dahulu dalam proses untuk menyelesaikan masalah di antara mereka, mereka pergi sampai berdebat tentang jilatan anjing. Benda yang sangat agak kecil, remeh. Bukan remeh jugalah, dia jadi benda yang sangat ketara. Jilatan anjing ni, dia tak bincang tersentuh anjing apa semua, jilatan anjing terus. Kerana dia nak menyelesaikan masalah perbezaan pandangan ni. Tujuan dia nak satukan. Ya. Sultan Muhammad tu dia bela anjing. Ya, betul, dia bela anjing, berapa ekor anjing. Jadi mufti ke kadi kata tak boleh, haram. Tapi Umar ni, Sultan ni progresif.
Orang yang pakai jubah apa semua, agama kuat. Macam Sultan Zainal Abidin ketiga ni lah contoh. Ini raja-raja dahulu yang kita lupa. Image dia tak muncul. Jadi dia pelihara anjing. Betul ke salah? Tak ada pihak yang menang dalam kes perdebatan ni. Tapi apa benda yang penting di sini? Wacana tu. Wacana inilah. Idea yang telah dicetuskan oleh pemikir ni supaya masyarakat berdebat. Macam saya inilah. Kalau anda tak berdebat, kritik saya apa semua, kita boleh jadi kritiker ke tidak? Kita dapat ilmu ke tidak? Kita jadi pendengar. Macam hari ni kita dengar saja, kita baca macam pelajar di sekolah. Dia tidak akan jana kefahaman dan penghayatan. Dia mesti ada perdebatan, mesti masyarakat itu, pimpinan agama dan sebagainya, mesti berdebat. Mesti bincang, mesti kritik satu sama lain. Inilah yang telah dicetuskan oleh kelompok kaum muda itu. Tapi kita fahami mereka ni, yang tengok orang Melayu sudah berpecah. Walhal mereka ni bukan Melayu sangat pun. Sebenarnya apa mereka buat tu, kesan dia ialah apa yang berlaku tahun 40-an, 50-an. Inilah yang mereka buat. Mereka telah keluarkan idea, mereka telah wujudkan perdebatan dalam masyarakat dan orang telah beri perhatian. Orang dengar perdebatan ni, semua orang yang terlibat dalam perdebatan ni, dia telah terlibat. Dia telah menerima impak kesedaran tersebut. Tak kira lah dalam bentuk yang macam mana kontroversi, kebebasan wanita. Memanglah pelik pada masa itu. Amka tulis buku novel Tenggelam Kapal Wenderwish di bawah lindungan Kaabah. Saya dulu suka baca. Apa benda ni? Inilah elemen-elemen baru yang sebenarnya boleh menjana kesedaran. Yang penting bukan novel apa semua tu. Dia adalah satu bentuk kesedaran kerana masyarakat pada masa itu berada dalam keadaan yang sangat tertekan, tertindas, dan mereka ini mundur dari aspek kesedaran agama. Jadi elemen itu mesti diwujudkan. Dan inilah yang menyebabkan akhirnya usaha kaum muda itu macam itu berlaku. Dia timbulkan perkara-perkara yang saya kata kecil tadi. Sebenarnya benda itu besar. Di latar dia besar. Kerana dia melibatkan pemerintah, dia melibatkan kepimpinan agama. Dan masyarakat bila berdebat, orang akan tengok. Masyarakat Melayu dia akan perhatikan agama ni. Walaupun dia tak semaya apa. Dia akan perhatikan. Dan dia akan ada kesedaran macam tu. Dan dia sebenarnya sepatutnya, perjuangan kaum muda ni sepatutnya dia tidak... saya tak percayalah orang kata dia telah menimbulkan reaksi yang keras daripada kaum tua. Ada elemen macam tu, betul ada. Di negeri-negeri yang tidak terdedah sangat dengan elemen kaum muda ini, negeri Pantai Timur contohnya. Tapi sebenarnya, itu saya kata, elemen gerakan kaum muda ni, dia sebenarnya menjala pun dalam pemikiran ulama-ulama di pondok. Ini bukan daripada madrasah ni. Kelompok madrasah, kelompok pondok macam Tok Kenali ni. Kalau anda tengok Majlis Agama Islam pada masa itu, dia keluarkan jena pengasuh. Jena pengasuh ni idenya kaum muda. Tapi orangnya, institusi itu kaum tua. Ini istana bawah istana. Jadi apa yang saya nak terangkan? Sebenarnya sejarah kita ni mungkin telah dikelirukan oleh Roth. Roth ni orang barat. Dia tak tahu agama dengan tak agama nomor satu. Bagi dia kaum muda, bila bincang tentang orang Melayu kena bangkit, perbaiki agama, mesti bebas wanita. Ini agama. Sebenarnya dia adalah politik dalam agama. Dia adalah politik. Jadi Roth kata ini bukan sesuai, ini permulaan. Ini baru nak bincang agama, baru nak keluar baru. Sebenarnya dia telah pun advance. Kita tak boleh bergantung pada taklifah barat kerana mereka tidak ada pengalaman tentang aspek ini. Mereka tak baca sumber agama ni. Mereka tak fahami tentang peranan madrasah, pondok dan sebagainya. Dan mereka tidak memahami tentang bagaimana agama Islam itu sendiri berfungsi dalam konteks politik, proses penjajahan dan sebagainya. Jadi daripada situ, kaum muda ni dia telah membina madrasah-madrasah. Saya diperkenalkan akhbar-akhbar lah, macam-macam perdebatan. Antara perkara yang menarik di sini, yang kita mungkin tak peduli sangat. Pernah dengar tak cerita Tekukur? Pernah tak? Tekukur tahu? Cerita Tekukur tak tahu? Tak baca? Orang Islam pada masa dahulu nak bercakap tentang politik, orang agama, tak boleh. Jadi macam mana nak cakap tentang politik? Guna cerpen-cerpen, puisi-puisi, novel-novel, itulah. Novel Wenderwish, benda je menarik perhatian masyarakat untuk baca. Kalau tidak, masyarakat tak baca. Cerita tentang cinta, baca. Tapi kesedaran tu muncul, walaupun tentang cinta. Janji baca. Jadi dalam konteks cerita Tekukur ni, cerdik pandai dahulu, dia tak boleh bincang politik. Jadi dia bincanglah cerita Burung Tekukur. Cerita Burung Tekukur ni dia telah diterbitkan banyak kali, sebuah akhbar.
dalam konteks yang kaum muda apa semua ni, akhbar-akhbar Melayu, dia diterbitkan secara bersiri. Ceritanya ringkas, iaitu burung tekukur ini dibela dalam sangkar emas. Tak boleh keluar. Sangkar tu emas. Apa benda? Kita lah tu telah dijajah dalam sangkar emas. Kemewahan ada di sekeliling, tapi kita telah ditindas, tidak bebas, dijajah. Ini cara mesej mereka sampaikan dalam keadaan mereka dijajah. Kerana tak boleh. Jadi banyak sebenarnya idea tu telah dimunculkan dalam konteks pemulihan agama, dalam konteks kebebasan wanita, dalam konteks cerita-cerita, novel-novel cerpen, puisi. Kemudian mereka lahirkan madrasah. Madrasah ni apa benda? Yang ni saya ingat mungkin tak difahami oleh setengah pihak. Mereka lihat ini sekolah agama, lahirkan pelajar agama. Sebenarnya madrasah ini, dia adalah institusi yang telah melahirkan kelompok kiri dan kelompok kanan. Ahmad Mustaman ke Samsul Fakir, semua orang dahulu nak belajar sekolah kena pergi madrasah. Sekolah agama, madrasah lah ni, madrasah ni sekolah. Sekolah agama, walaupun bukan oleh kaum muda, tapi dia kemudian ni apa, kenalkan madrasah yang lebih tersusun dan canggih. Idrisiyah, Al-Hadi, Al-Masyur, Ihya Asy-Syarif. Ini madrasah yang level dia sangat tinggi, telah melahirkan kelompok-kelompok ahli politik. Kiri, Burhanuddin, daripada mana? Madrasah. Tapi yang saya nak jelaskan, tak ada elemen pertentangan di antara pondok dengan madrasah. Kerana masyarakat dahulu telah pun berjuang daripada isteri pondok ini. Lebih awal lagi saya kata Siam tu, menentang Siam. Toku Paluh ni ulama pondok yang telah menanam kesedaran jihad dan sebagainya. Tak ada pertentangan. Kaum muda ni, elemen pertentangan ni saya kata melibatkan kelompok yang bersifat rasmi. Anda fahamlah, mereka ni yang menetapkan dan mereka ada kepentingan yang macam mana. Kerana sejarah kita selalu cerita tentang masyarakat kita berpecah sana, berpecah sini, perang sana, perang sini. Negatif saja. Kita patut belajar sejarah kita sebagai mangsa pada penjajah ini, benda yang positif tentang kita. Tapi kita belajar benda yang buruk-buruk saja. Membenarkan apa yang penjajah kata dan orang akan tertawakan kita. Sejarah kita ni sepatutnya elemen yang hebat itu patut muncul. Dia tak muncul selepas merdeka. Yang muncul kejahatan kita. Boleh tambah, Prof. Ya. Tadi Prof kata pasal British menghalang kan. Saya betul-betul ingat bagaimana British menghalang macam mana kisah kejatuhan khilafah sebab dia tak nak orang Melayu tahu tentang ada kejatuhan khilafah. Dia halang kemasukan-kemasukan berita tentang dalam surat khabar sebab dia kata kalau orang Melayu tahu, dia takut orang Melayu bangkit. Dan juga sebab sebelum tu sebelum 1900 ada beberapa catatan-catatan di Uthmaniyah yang menunjukkan di tanah Melayu ni diorang cuba angkat bendera-bendera Uthmaniyah di Kelantan, di Pantai Timur lah terutamanya. Nak kata Melayu ni ada cuba nak relatekan diri mereka dengan perjuangan Uthmaniyah, yang mana jihad tu ada dipanggil di Uthmaniyah, dia nak kata tanah Melayu ni pun berjihad mengikut Uthmaniyah. Jadi British banyak halang kemasukan berita-berita tu dan hubungkan orang Melayu dengan Uthmaniyah, dengan tanah Islam tempat lain. Dia sebenarnya ada kajian ni. Masalah kita tak terdedah dengan benda macam ni kan. Dia terlalu akademik. Dia Elwin Jones, dia ada bincang tentang security di tanah Melayu ni. Dia kaitkan apa yang berlaku di Kelantan dengan apa yang berlaku dengan pemberontakan Sepoi di Singapura. Tahun yang sama dah Perang Dunia Pertama. Bahawa kebangkitan Tok Jangguk dan kebangkitan di Kelantan ni dia bukan biasa-biasa, dia melibatkan elemen internasional kerana dia telah bocor tentang kisah Perang Dunia Pertama ni, bahawa Turki telah terlibat. Ada satu lagi kajian oleh Marhi, nama apa, tajuk dia saya tak ingat, tapi tajuk dia salah satunya Istanbul, bendera Istanbul. Yang itulah ada kajian pun sebenarnya. Tapi gitulah kita tidak terdedah dengan kajian-kajian yang hebat ini. Dalam internet ada ke? Tak silap saya. Marhi ni kalau anda baca memang sangat bagus. Dia bincang dari perspektif kita. Sejarah yang penting macam ni. Dia lihat macam mana masyarakat pada masa itu, itulah angkat bendera, terpengaruh dengan elemen Turki dan sebagainya. Mereka ni ada keinginan menyokong Turki kerana sikap anti-British ini. Tapi peristiwa yang berlaku di Kelantan ini, dia berlaku disebabkan terdedahnya kebangkitan Sepoi. Dan masyarakat di Kelantan, mereka fikir British sedang menghadapi masalah. Inilah peluangnya untuk bangkit. Mereka bangkit. Makna dia dari segi kesedaran politik itu
Mereka tahu, ada kesedaran. Kalau tidak mereka tak bangkit. Kerana kita baca sejarah, dia sebut cukai, jawatan, apa semua. Dia tak kaitkan dengan elemen antarabangsa. Masyarakat Islam, perjuangan gerakan agama ni, dia sebenarnya sangat berkait dengan elemen luar. Sebab itu British sekat. Kerana British tahu, kalau tersebar mereka akan bangkit. British takut. Sebab itu saya kata ada akta publishing act yang telah British perkenalkan. Ada 2, ordinal apa semua, saya tak pasti. Ini orang yang kaji akhbar, dia tahu. Memang dia ada peraturan menyekat buku-buku, akhbar-akhbar, berita daripada masuk. Kalau tersebar juga boleh ditangkap dan sebagainya. Dan dia cuba menyekat elemen-elemen ni daripada sampai pada masyarakat. Kerana bimbang kebangkitan. Apa maksud semua di sebalik benda macam ni? Kalau kita baca maklumat dalam rekod British, dia bimbang terhadap kebangkitan. Mana dia masyarakat itu ada kesedaran. Tapi perlukan satu pencetus. Betul. Dia tengok saja elemen dia boleh bangkit, dia akan bangkit. Tetapi dia tak boleh bangkit masa itu. Kerana fenomena penjajah ni, dia British ni dia pelik. Sama ada kita perasan atau tidak. British ini dia tak ada di sini. Masa dia jajah kita, dia tak ada pun. Anda pegawai-pegawai dan pentadbiran dia. Kerana dia indirect rule. Penjajahan dia dalam bentuk remote. Dia bukan macam di Australia, New Zealand dalam bentuk settlers colonialism. Di sini indirect rule saja. Dia guna proxy. Ada pegawai sikit-sikit saja. Pentadbiran yang betul-betul melibatkan dia, tapi tak banyak juga di negeri Selat. Sebahagian pentadbir ini adalah orang Asia, bukan British pun. Jadi bayangkanlah orang Melayu nak bangkit lawan siapa? Yang tu cerita yang keluar dahulu lepas merdeka dalam tulisan sejarah, pemberontakan. Seolah-olah lawan sultan. Sebenarnya tak tahu nak lawan siapa. Jadi kalau kena bunuh pun pegawai-pegawai kerajaan orang Melayu juga. Betapa complicatednya di bawah penjajahan British ini. Jadi kalau sarjana kata orang Melayu ni tak ada kesedaran politik, tak lawan penjajah, itu tak betul. Bahawa mereka ini sejak zaman silam lagi mereka dah lawan. Melaka, Portugis itu betul lah. Zaman silam mereka dah lawan secara besar-besaran dah pun. Menunjukkan ada kesedaran. Kalau tak ada kesedaran, sebabnya apa? Itu yang patut dikaji. Dan kita tahu bahawa berlaku sekatan-sekatan tekanan British yang sangat hebat ini. Sampai masyarakat Melayu tak boleh lagi menentang secara terbuka. Mereka meneruskan agenda perjuangan dalam bentuk yang tersirat ni, cerita terkukur ni. Macam tu sekali tahap pada masa itu. Tapi mereka menulis dan akhbar pada masa itu main peranan sebarkan. Supaya masyarakat baca. Dan ini sebenarnya mesej yang sangat jelas. British nakkan macam mana cerita terkukur? Tak boleh. Itulah yang telah dimanfaatkan. Tapi fenomena ini dia berubah tahun 1940-an lepas zaman Jepun. Zaman Jepun mungkin senyap sekejap gerakan agama, dia jadi lemah, long life. Kerana zaman Jepun ni ruang tak ada. Tetapi selepas zaman Jepun, tahun 45, apabila British ini dia telah menandatangani perjanjian untuk beri kemerdekaan, termasuklah pada tanah Melayu, orang di sini, terutama gerakan agama tahu. Satu dunia dah tahu dah British kena beri kemerdekaan dan semua orang faham British tak boleh lagi bertindak sesuka hati. Kerana dia telah buat perjanjian dengan PBB untuk sahkan gerakan menuntut kemerdekaan. Saya kata mereka nasionalis. Nanti kita berdebat tentang istilah nasionalisme ni pula. Saya kata mereka ini nasionalis. Kalau kita tak sebut mereka nasionalis, orang lain akan jadi nasionalis. Ini pelik benda ya kita ni. Kita nak tumpang istilah barat, kemudian kita tak sama dengan barat. Ini bukan nasionalis. Padahal mereka ni pejuang kemerdekaan nasionalis lah tu. Tapi kita perberatkan benda yang macam ni, kita jadi sukar, pelajar kita ajar pun jadi sukar. Akhirnya semua orang tak faham, produknya adalah pro-British yang lahir pada hari ini. Jadi tahun 45 itu, bila keadaan macam tu, tanpa berlengah masa tertubuh Oktober 1945 PKMM bawah Burhanuddin. Kiri Burhanuddin betul. Tapi saya kata tadi, kena fahami arus gerakan Islam ni dia tidak ada platform. Dia ada mana-mana. Hatta dalam regimen ke-10 pun dia ada. Kena faham macam tu. Dia tak ada platform. Dia kena masuk je. Dan mereka ni bebas lah nak masuk mana-mana. Tapi bila ada platform, dia bertindak. Jadi dia itulah tubuhkan PKMM. Apa benda PKMM? Bersedia untuk merdeka.
Parti politik pertama selepas Perang Dunia Kedua. Kenapa dia tubuh tanpa rasa takut? Kerana British dah tak jadi lain dah masa tu. Dia tak boleh bertindak. Dan usahanya memang untuk tubuh kerajaan sendiri, pilihan raya dan sebagainya, tempatan. Mesejnya jelas. Dan kemudian British perkenalkan rancangan Malayan Union. Bila perkenal rancangan Malayan Union yang menggerakkan orang Melayu selepas itu, PKMM, MATA dan sebagainya. MATA selepas itu, PKMM, golongan kanan dan sebagainya. Mereka ini telah menentang Malayan Union. Kemudian orang Islam telah menubuhkan satu usaha untuk menyatukan gerakan agama. Di sinilah bermula dengan jelas. Dengan melalui penubuhan MATA. Kemudian ada lagi nama dia, Parti Ulama Malaya. Ada dalam sejarah ni, kita tak nampak. Itu tak diterangkan kerana sejarah yang kita baca ni, dia ringkas saja. Daripada Parti Ulama tu dia jadi parti lain. Dan mereka ni mereka ni terlibat dalam proses penubuhan UMNO. Golongan agama, golongan kiri, Burhanuddin terlibat. Bukan Datuk On saja. Buku kita cerita Datuk On saja. Dan akhirnya kita dapati dalam buku kita pada ini dah buat dah tajuk UMNO. Saya rasa ini silap. UMNO dahulu mewakili suara seluruh masyarakat Melayu dan Islam. Dalam pelbagai bentuk, golongan agama, kiri, golongan radikal, apa benda pun, golongan kanan, semua ada dalam tu. Dan dianggap sebagai sebuah parti, dibuang tajuk. Dia organisasi mewakili semua. Dia bukan sebuah parti, dia organisasi mewakili semua parti, semua suara orang Melayu. Ini benda besar yang patut dimasukkan. Lebih besar daripada cerita tentang darurat tu. Tiba-tiba dibuang. Dimasukkan putera EMCJA. Putera EMCJA daripada sini. Sebahagian serpihannya. Jadi saya nak melihat dalam konteks bagaimana arus tengah ni ataupun arus agama mainkan peranan di sini. Dalam konteks sejarah kita ni yang kita nampak di sini lah, kita nampak kiri, kanan bergerak. Kenapa jadi macam tu? Kerana ahli sejarah kita telah beri perhatian pada elemen tersebut. Cuba ahli sejarah kita tumpu pada golongan agama saja. Relevan tak kiri dan kanan? Tak relevan lagi. So sejarah ini ditentukan oleh ahli sejarah yang menulis. Dan anda fahami ahli sejarah siapa yang tulis itu macam mana pemikiran dia. Adakah dia memahami dalam konteks gerakan agama ini, Islam ini sebagai satu tenaga yang besar dalam gerakan politik. Kerana mereka ini memisahkan. Inilah saya kata ruginya. Bila kita guna satu istilah barat, nasionalisme kita ambil dan kita cuba untuk takrifkan dari segi barat, kita kait dengan sekularisme, dengan asobiah apa semua. Akhirnya golongan agama tak jadi nasionalis lagi. Jadi kita nak sebut mereka sebagai apa? Dan nasionalis dia menjadi orang lain yang tidak nasionalis pun. Nasionalis ni menuntut merdeka. Cuma perkataan bangsa tu je yang jadi perdebatan. Tuntut merdeka atas sekatan atau belenggu apa saja. Boleh jadi belenggu agama, belenggu Tuhan, belenggu penjajah, apa saja. Dalam konteks barat, agama pun dilawan. Itu pengalaman sejarah dia. Tapi dalam konteks kita, agama itu menjadi trust. Dia lebih tinggi daripada bangsa pun. Kerana bangsa itu terkaitkan dengan agama. Dia tak bertentangan pun. Tapi kefahaman kita nak pinjam istilah. Ini masalah kita ni. Masalah ilmu kita ialah ilmu meminjam. Semua benda istilah kita pinjam. Dalam bahasa Inggeris, terjemahkan dalam bahasa Melayu. Kemudian kita cari persamaan. Macam mana kita nak ikuti dengan istilah ini? Ini bukan ilmu, ini peniruan. Plagiat. Kita cuba untuk sesuaikan dengan ukuran di barat, maka tak sesuai. Kerana barat ada elemen yang kita sebut sekular, penentangan terhadap isu agama. Bahkan barat ni dia percaya bahawa kesetiaan pada bangsa mesti lebih tinggi pada Tuhan pun. Macam mana kita nak guna istilah ni? Kerana sebenarnya kita tak perlu bergantung pada istilah ni, tapi kita nak ambil juga. Kita kena fahami dalam konteks kita. Jadi masa tak mengizinkan ke apa? Dah? Okey, saya bukalah jadi penceramah. Ya, bila sila. sebut tentang Islam dalam parti kiri sebagainya, saya teringat dalam memoir Abdullah Sidi ada penubuhan, dia sendiri initiate penubuhan Partai Persaudaraan Islam Perpiri semasa persidangan di Gunung Semanggul. Dan benda ni ramai yang tak tahu, tapi dicatatkan tapi initiate by Abdullah Sidi daripada Parti Komunis Melaya. Itu saya nak sebutkan bagaimana elemen Dia sebenarnya nama gerakan politik ni kalau baca sumber British sangat banyak.
Saya pun tak ingat apa-apa nama ni. Artis, pernah dengar artis? Gerakan agama ni artis ni apa benda? Artis-artis. Ada dokumen dia artis ni. Lepas tu ada satu surat dokumen daripada Mesir. Apa ni, pelajar-pelajar, gerakan pelajar agama Islam apa semua, dia telah menegur Datuk On. Ini rekod yang saya baca yang terbaru. Sebenarnya banyak rekod, tak baca je. Kalau baca jumpa yang pelik-pelik. Bahawa Datuk On pernah berjanji untuk angkat senjata lawan British. Dengan mereka ni lah. Datuk On janji angkat senjata ni. Sampai 51 dia tak angkat senjata, mereka ni hantar surat kritik Datuk On. Tak tunaikan janji. Dan baca sejarah apa ni dalam UMNO, dia sebenarnya itu saya kata elemen agama juga kuat dalam UMNO ni. Syekh Abdullah Fahim dia berbeza pandangan, dia kata tak perlu keluar daripada UMNO ni. Fuad Hasan keluar, mereka ni tak mau keluar. Dia kata mesti dijaga perpaduan Melayu, tak boleh. Ini adalah perbezaan tafsiran masa itu. Tapi akhirnya mereka ni bergerak ke arah yang sama untuk kekuatan Melayu dan kemerdekaan juga. Kena faham itu. Kerana masalah dahulu dia sangat kompleks berbanding kita pada hari ini. Dalam era penjajahan ni, apa keputusan yang penting yang kita harus buat? Itu mereka berbeza pandangan, tapi bukanlah mereka berseteru. Itulah elemen-elemen yang terbentuk. Golongan agama ni dalam organisasi tersebut, dia sebenarnya bermula lebih awal lagi. Kemudian bila berlaku penentangan terhadap Malaysia, mereka ada dalam tu. Kemudian mereka keluar balik sifat dia. So nama sebenarnya gerakan politik ni sangat banyak. Nanti saya akan kongsikan sumber perisikan British ini tahun 46-48. Ada 2,000 halaman saja. Boleh terbit buku dah. Tapi sebenarnya saya tak tahulah kena dia dibaca atau tidak. Kalau nak cerita pun saya tak berani. Banyak benda yang sangat pelik. Kerana masa British istilah darurat, British ada sebut sesuatu. Apa sebenarnya darurat ni? Dia tak kait pun dengan komunis. Sebenarnya tema sejarah perjuangan kemerdekaan dalam konteks Malaysia ataupun tanah Melayu dahulu, tema Islam. Dia bukan komunis, dia bukan kiri, dia bukan kanan. Kiri, kanan adalah produk daripada madrasah, saya kata. Dia adalah produk daripada gerakan Islam. Cuma induk itu dia terpaksa cair kerana dia tekan. Kiri ni boleh tubuh parti politik. Maknanya British tak rasa takut pada kelompok ini sangat. Dia takut tapi tak seteruk dengan golongan agama. Dan kalau baca semua perisikan, golongan agama ni lah. Sampai pergi haji pun teroris. Dia sebut, ini golongan radikal ni, pergi haji. Dan senara dia ada, detail. Macam tu sekali. British ni punya sekatan terhadap golongan agama. Jadi dalam sejarah kita, dia tak muncul. Dan ahli sejarah kita bila tengok golongan agama, macam tak main peranan. Roh bincang nasionalisme Melayu, golongan agama ni sebagai golongan agama. Akhirnya KKK bincang nak letak mana golongan agama. Dia kena lihat dari sudut kita, perspektif orang Islam ni, baru kita boleh faham. Bahawa ahli sejarah kalau dia mencari gerakan tersebut, dia akan jumpa. Soalan dia ialah dia cari ke tidak? Tak. Ini soalan dia. Kenapa nak cari yang tu, yang lain lebih senang? Dan sarjana kita, dia melihat dari pendekatan Eurocentrik. Saya nak cakap ini pengaruh Eurocentrik yang ada dalam kepala kita pada ini. Siapa pun, kadang-kadang saya pun sukar untuk pisahkan. Kita percaya dalam apa ni, bukan dalam sejarah saja, dalam segala ilmu, bahawa ukuran yang unggul itu barat. Istilah barat, konsep barat kita sering gunakan. Demokrasi barat, moden barat, nasionalisme barat. Semua benda kita ambil daripada barat. Tak cerita feudalisme apa semua lagi. Dan kita ni selalu mengukur daripada barat secara spesifik, khusus. Ini betul-betul ditawan oleh barat ini. Dari segi pemikiran, ilmu ni, falsafah ilmu kita, the fundamental of knowledge ini, dia asaskan di barat. Kita plagiat. Kita guna idea, kita bincang idea mereka ni. Oh, ni macam siapa? Amirul sebut tadi, historicism. Kita nak bincang macam mana historicism? Buat apa kita bincang historicism? Tak ada perkataan ke dalam bahasa kita? Jepun tak buat macam kita ni. Dia ada perkataan dia. Dia bincang feeder. Tapi dalam bahasa dia. Istilah dia. Kita nak menyusahkan diri kita dengan istilah barat, idea seseorang saja. Tak adakah kita boleh fikirkan? Tak boleh kita fikirkan istilah kita sendiri kan? Dia jadi berat, kita jadi berat.
dengan istilah-istilah ini. Jadi kita bila nak bincang satu perkara yang berkait dengan elemen yang sepatutnya bincang dari sudut kita. Contoh saya guna perkataan nasionalisme tadi. Nasionalisme ni masalah kita ialah kita pinjam satu istilah yang orang barat guna. Sebelum istilah itu muncul, elemen tu ada tak di sini? Ini yang persoalannya. Mana dia elemen itu sudah wujud dulu sebelum istilah itu muncul di Eropah pun. Masa orang Melayu menentang Portugis di Melaka ataupun orang Melayu menentang Siam, mereka ini masa mereka berjuang untuk diri mereka ke masyarakat mereka? Untuk tujuan apa mereka berjuang? Untuk kemerdekaan. Tarikh nasionalisme mana apa benda? Kesedaran atau gerakan untuk bebas daripada sebarang belenggu atas nama bangsa, nation. Itu je, atas nama bangsa. Bangsa ni dia tidak semestinya rigid. Dia adalah satu konsep abstrak. Kalau kita berjuang sekadar atas bangsa yang kita bayangkan saja wujud. Komuniti itu bangsa, kampung itu bangsa, perjuangan bangsa. Tetapi ini bukan jadi satu matlamat. Barat lain, dia melihat bangsa itu sebagai berdaulat. Kerana dia melihat agama ini sebagai perosak, beraja ini sebagai musuh dia, rosak. Itulah punca dia lawan yang tu. Kita tak sama tapi bendanya sama. Cuma istilah kita pinjam. Bila kita pinjam istilah, kita nak tarikh ikut istilah barat, teori barat ni. Barat kata macam ni, kena modern industri, kena sekular. Benda sekular modern industri itu pengalaman Eropah, bukan yang ada terkandung dalam perjuangan nasionalisme ni. Konsep nasionalisme ni satu ialah negara bangsa, kedaulatan rakyat dan kepelbagaian negara bangsa. Semua orang setara. Dari segi politik, tak ada boleh tindah orang. Ini bukan asobiah. Asobiah ini etnosentris. Bahawa satu kaum, satu bangsa itu mesti dipertahankan, salah atau betul. Etnosentris. Kita tak kajilah peringkat macam tu. Dan saya kita ada masalah. Ulama' kita dia tak kaji benda macam ni. Dia perlukan ahli sejarah. Kaji. Ahli sejarah kita pun tak kaji juga. Dan kajian dia, acuan dia masih lagi barat. Nasionalisme mesti sekular. Sekular tak kait dengan nasionalisme. Sekular ini wujud sebelum kita bincang nasionalisme lagi. Sekular ni itulah benda Eropah, pengalaman Eropah. Tempat lain tak semestinya sama. Dan kita tak boleh belajar sejarah, kita nak tiru sejarah satu bangsa. Setiap bangsa ada sejarah yang tersendiri. Mereka masing-masing. Kenapa kita belajar ilmu nak tiru sejarah Eropah? Kita belajar sejarah. Ini saya kata bukan ilmu ni. Setiap ilmu itu dia ada tiang masing-masing. Setiap negara, peradaban, ilmu dia ada tiang. Dia bukan satu tiang, bukan satu tangga, bukan satu terowong. Bila kita bincang satu sejarah itu, ilmu itu, kita nak bincang macam mana dia mengikut Eropah, dia macam kita ikut satu terowong. Eropah di depan, kita di belakang. Maka ini bukan ilmu, ini Eurocentrik. Kerana kita betul-betul takrif ikut Eropah. Kita tak takrif ikut Jepun. Kita tak takrif ikut negara Islam pun, Arab. Tak takrif, kita takrif ikut Eropah. Kenapa ini berlaku? Kerana Eropah ini dia jajah kawasan luas. Dia takrifkan kita ni. Ini macam ni, dan kita rujuk dia. Dan kemudian bila rujuk dia di sini, term itu di sana dalam pemikiran sarjana mereka, maka kita rujuk. Tapi itulah, bila kita tidak menetapkan satu teras yang jelas dalam kajian ilmu kita ni, bukan sejarah, ilmu ni, saya kata fundamental ini, kita akan menganggap bahawa apa yang kita pelajari itu mesti bermula daripada barat. Sedangkan tunjang ni berbeza. Barat ni dalam konteks ilmu sejarah, pencapaian paling tinggi sekali bagi barat adalah fakta. Belajar sejarah untuk apa? Untuk memaparkan kesucian fakta. Itu paling tinggi, tak ada dah yang tinggi lagi. Itu paling suci. Ranker sebut West Angeles Jewison. Sejarah ini untuk belajar fakta yang sebenar berlaku. Sejarah kita macam tu ke? Bagi masyarakat timur, bagi orang Islam, kita belajar sejarah macam tu ke? Ilmu kita untuk dapatkan ilmu tu saja ke? Tak. Kita belajar sejarah ni seperti yang diterapkan dalam teks kita Sulalatus Salatin contohnya, adalah untuk membentuk masa depan ni. Dia bukan tentang masa lampau, masa depan. Tentang bagaimana manusia itu harus dibentuk
Dia ajar akhlak dia, moral dia. Pengadilan moral itu penting. Sebut perkataan jahat, baik apa semua untuk bezakan perkara yang baik, perkara yang buruk itu adalah penting. Kerana akhlak itu, ilmu itu tunggangan saja. Ciptaan kita untuk bentuk manusia. Barat percaya ilmu itu untuk ilmu. Dua perspektif yang berbeza, tapi kalau kita guna kaedah, kita tiru mereka apa semua, kita akan jadi macam mereka. Dan dalam konteks memahami sejarah, inilah hakikat berlaku yang saya nampak. Sejarah kita ni cerita konsep-konsep seperti negeri Selat, negeri Melayu Sekutu, feudalisme dan semua betul-betul mengikut kefahaman Barat ataupun pentadbir kolonial. Negeri Selat saya bagi contoh. Dia tak perlu ada pun dalam kamus sejarah kita ni. Kita belajar di sekolah negeri Selat untuk apa? Apa manfaat dia? Saya tu tak nak kata apa lah. Tak boleh nak debat lah. Memang kita masa bagi ceramah depan pelajar kata macam mana nak jawab mana satu? Jawab je lah ikut buku. Jangan tanya banyak. Cuma nak bagi tahunya, faedahnya daripada belajar di situ untuk apa? Setelah kita belajar, kita buang. Betul tak? Kerana dia tidak memberikan faedah. Dan kita baca, betul-betul baca untuk tahu. Kenapa dia tahu? Kerana dia tidak ada kaitan dengan kita. Macam mana kita nak menghayati sejarah yang tak ada kaitan dengan kita? Negeri Selat ni sebenarnya dia tak wujud pun. Konsep negeri Selat ni dari mana muncul saya pun tak tahu. Siapa ahli sejarah yang bina saya tak tahu. Dari perkataan street settlement, tak ada kait dengan negeri pun. Dan bukan negeri, Singapura bukan negeri, Pulau Pinang bukan negeri. Dia adalah street settlement. Apa benda street settlement? Bahasa mudah kita apa dia? Penempatan penjajah. Kita kena senangkan ilmu ni, tujuan dia bagi orang faham. Kita kena senangkan guna istilah kita, bahasa kita. Tapi kita guna istilah bahasa Inggeris, street settlement terjemah balik. Itu saya kata daripada sini pergi Eropah, pulang balik dengan kapal terbang. Kemudian kita bincang, kenapa tak sama dengan sana? Ini bukan ilmu, ini plagiarism. Idea tu. Kita ambil daripada British, negeri Selat. Kemudian kita bincang, so kita belajar. Kita belajar benda ni. Untuk apa? Apa yang kita dapat? Kita akan faham dari sudut British. Kemajuan dia, pentadbiran dia yang hebat. Dia telah buat itu, buat ini. Dan bila kita belajar struktur ini, tajuk-tajuk yang saya kata very selected topics ini, dia sebenarnya binaan naratif yang menggambarkan British ini sebagai pentadbir dan kerajaan. Itu yang berlaku dalam buku kita. British jadi kerajaan. Saya kata apa tadi British? Pencuri. Di mana British sebagai pencuri? Anda sebagai contoh, mana bahagian? Tajuk mana? Kenapa susah nak berikan bukti bahawa dalam tajuk ini British jadi pencuri? Karena sejarah itu tak menggambarkan British sebagai pencuri. Bush apa? Pentadbir, resident British. Resident apa makna dia? Resident ke? Penasihat ke? Protector ke? Itu istilah penjajah untuk guna dalam fail dan pentadbiran mereka. Logiknya adalah mereka, bukan logik kita. Kita sebagai penjajah tengok Bush sebagai apa? Masyarakat dahulu sebagai penjahat, orang gila. Kenapa Bush ni sangat teruk? Dia guna perempuan Melayu untuk lacurkan. Adalah dia lacurkan, dia beri pada askar-askar dia untuk kongsi. Siapa perempuan ni? Yang ni dia kata, tengok, inilah hamba-hamba yang telah dianiaya oleh pembesar, ditindas, tapi dia tiba-tiba gunakan untuk dilacurkan. Dia disebut pelacur. Bush ini. Macam mana orang tak mahu bunuh dia? Inilah yang berlaku.